sekali lagi followers boleh ingat pertama, apabila Ghazali Abdul Hamid yang menjadi kepala merancang kumpulan ini sehingga meramai-ramaikan, melahirkan rekrut-rekrut yang ramai, orang kata sebagaimana yang mereka kata dia terlalu samsing dan gangster, nak menunjukkan, nak menakut-nakutkan kepada kita tak takut, sebabnya kita nakkan keberanian dia untuk pergi ke balas polis IPD Gombak. Itu yang kita nak. Bila kita akan live, sebab dia kata bila kita live di tempat tu, dia akan turun. So dia kena turun ke IPD Gombak. Jadi kita tidak ada masa. Jadi sekarang bukan masa untuk kita nak bermaki-makian, nak buat orang kata nak beremosi, kita tak ada masa. Sebabnya saya dah kata masa untuk bertindak. Jadi kena ingat, satu lagi saya kena ingatkan kepada Muhammad Rafiq bin Jantan, awak adalah warga Singapura. Okey, awak telah melanggar undang-undang. Okey, awak telah melanggar orang kata buat sokol, telah membuat sesuatu jenayah, sesuatu perkara yang tidak baik. Ambil rakyat Malaysia, pergi ke negara awak, simpan, lepas tu awak membuat mental torture terhadap dia. Apa saja yang awak buat terhadap mangsa, saya tak tahu bagaimana keadaannya. Okey, tetapi ini adalah pilihan, awak pilihan. Maka tadi saya terpaksa datang menjemput. Okey, sebab awak dah membuat keputusan untuk tidak menyerahkan, maka tadi kami terpaksa datang menjemput. Ini adalah pilihan. Untuk cabar-mencabar itu bukan standard kita, sebab kita pegang kepada pihak berkuasa. Jadi kami tidak bertindak bersendirian. Jadi pihak berkuasa meminta Zani Atan untuk tidak ke udara, okey, sebab dia di dalam pantauan keselamatan. Begitu juga kes. Tak ada istilah keselamatan, tak ada benda pun. Dia orang ni gempak saja lebih. Kita tak ada benda. Dr. Nasir tak pernah pindah. Tak ada benda pun. Dia orang saja buat gempak saja. Tak ada isu keselamatan. Sebab tu saya kata, sebab itu saya cakap bagi pihak followers dan bagi juga pihak Dr. Nasir, saya rasa mereka sengaja membuat provokasi sebab sebenarnya mereka nak tahu apa yang kita buat. Jadi supaya dia bersiap sedia, sama ada dia nak lari ataupun dia nak buat apa pun tindakan. Jadi tindakan mereka, sebabnya ingat, membuat report kepada Zani Atan, kononnya ada ancaman terhadap seseorang, individu mengatakan untuk nak mengambil isteri dan sebagainya. Saya rasa itu tindakan yang sangat tidak bijak dari kelakar. Bukan tak ada bijak, itu